Ini mereka pun dah jadi pemangkam dan dah kalah dah. 5 kali kita buat sembahyang hajat. Sebab itu tuan-tuan terus memohon kepada Allah Ta'ala. Saya menyeru kepada madrasah, pondok dan tempat pun jemaah kita sembahyang hajat ramai-ramai. Mohonlah kepada Allah agar Allah turunkan bantuan, beri hidayah kepada para pemimpin kita, khususnya Majlis Raja-Raja Melayu, supaya dapat menggunakan kuasa mereka untuk menyelamatkan kedaulatan negara kita dijajah dalam bentuk yang bersih baru yang mengancam kepada kesihatan dan nyawa rakyat dalam Malaysia, khususnya negara. Hari ini jam 3 petang di pintu 3 di Istana Negara kita akan serahkan memorandum juga. 3 petang. Masa ini kira meeting terakhir antara raja dan rakyat untuk mengelakkan supaya mereka menandatangani pandemic agreement pada hari ini. Jadi ini kita punya order last kali lah untuk kita bagi tahu kepada Istana Negara bahawa apa yang berlaku hari ini adalah gerakan anti kemanusiaan. 4IR, vaksin